Hari ni aku nak cerita pasal shrimp tank aku ni. Sebelum tu aku nak minta maaf lah kalau ada alga-alga kotor sikit ni kan. Macam kotor-kotor sikit hijau ni. Ini sebenarnya kalau kita nak bela shrimp saja, memang kita kena ada alga sikit-sikit. Kalau aku bersihkan pun aku takkan bersihkan 100%. Aku akan tinggalkan sikit-sikit. Sebab alga hijau-hijau ni lah makanan dia. Asal-usul shrimp tank. Shrimp ni, Neocaridina shrimp, dia ni asal-usul dibawa masuk untuk jadi kru pembersih akuarium. Tapi kemudian dengan kemajuan teknologi, asal-usul dia tak ada warna merah, biru, kuning, tak ada. Dia warna wild je. Tapi kemudian teknologi makin moden, dia cross breeding lagi, jadilah warna merah, ada kuning, ada biru, macamlah hijau ada. Sebetulnya tu semua dia dari spesies yang sama, cuma dia breeding, dia lepas tu dia select, akhirnya jadilah macam ni, warna-warni. Yang aku bela ni, kalau ikutkan keturunan dia, bukanlah red cherry, dia keturunan sakura red sebetulnya. Tapi sebab aku ni malas nak pilih, aku biar je, biar dia hidup, ada beribu-ribu dalamnya. Sekarang ni waktu malam, jadi waktu malam dia tidur, dia duduk dalam ni. Siang dia penuh kat luar. Jadi kita akan nampak tak banyak lah, sebetulnya dalam ni banyak. Jadilah dia red cherry lah, ada yang merah pekat. Sebetulnya apa beza red cherry dengan sakura kan? Sebetulnya beza colour je. Dia spesies yang sama, Neocaridina. Cuma kalau sakura red tu dia lebih merah macam ni lah. Ni merah ni. Ada yang kurang merah tu dia panggil red cherry. Okay, kita tengok majoriti apa. Kalau majoriti yang kurang merah, kita letak je lah red cherry kan. Kalau majoriti merah pekat macam ni lah, merah pekat. Merah macam ni. Merah macam ni, sakura red. Tok nenek moyang dia. Aku start bela dia shrimp ni sejak 2018, hujung 2018. Asal-usul bukan tank ni. Asal-usul tank yang Gapi sana tu. Sekejap aku akan tampal kat sini. Tampal kat sini kot. Tu tank asal dia. Kemudian bila tank tu dah penuh sangat, tak muat dah, aku pindahkan kemari. Sepanjang aku bela dah 8 tahun, ada 2 kali rasanya. 2 kali mengalami kepupusan. Sebab aku, yang pertama tu, aku